وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. Assalamualaikum, selamat malam, salam sejahtera, selamat menunaikan ibadah puasa kepada sahabat-sahabat yang beragama Islam. Malam ni Abang nak sampaikan cerita yang dikirim oleh sahabat kita daripada Sarawak, daripada Sibu Sarawak. Nama dia Abang Bogat. Abang Bogat ni dia berbangsa Iban. Dia punya cerita ni menarik, tajuk dia berburu hantu Koklir. Kejadian berlaku pada tahun 1974. Cerita asal diceritakan oleh mendiang datuk beliau. Jadi ianya berlaku di kampung halaman Bogat pada tahun 1974. Nama kampung biarlah dirahsiakan. Cuma jarak kampung beliau ni dengan Bandar Sibu lebih kurang 30 minit kalau menaiki kereta ataupun menaiki motosikal. Jadi pada tahun 1974 ni belum ada kemudahan asas seperti sekarang. Jadi mereka ni kebanyakannya menggunakan jalan sungai. Kalau nak ke Bandar Sibu menggunakan laluan air ni lebih kurang 1 jam perjalanan. Nak dijadikan cerita, kisah bermula selepas kematian ipar kepada Datuk Bogat. Mendiang meninggal dunia selepas mengalami keguguran. Ketika keguguran ni, mendiang nenek Acha tidak langsung mendapatkan rawatan di hospital lah. Maklumlah pada ketika itu taraf sosioekonomi penduduk ni serba kekurangan. Jadi nak pergi ke hospital pun susah. Jadi mendiang nenek Acha ni hanyalah mendapat rawatan tradisional ataupun rawatan kampung. Upacara menghormati mendiang Acha dilakukan selama 2 malam sebelum hari ketiga untuk dikebumikan. Dalam tempoh 2 malam tersebut ada beberapa peristiwa mistik yang berlaku. Lebih-lebih lagi pada malam terakhir mendiang sebelum dikebumikan pada keesokan harinya. Malam tersebut, para pelawat yang turut serta menyantuni upacara tersebut dikejutkan dengan bunyi tangisan serta hilaian ketawa dari makhluk yang tak dapat dilihat. Tak tahu dari mana datang hilaian ketawa dengan bunyi menangis ni. Tengok atas tak nampak, tengok depan bawah pokok pun tak nampak, dalam rumah pun tak nampak. Tapi suara bunyi hilaian dan ketawa ni asyik kedengaran saja di sekitar rumah tersebut lah. Suasana sedih pada masa ni bertukar menjadi suasana seram. Ada beberapa individu yang mahir dalam ilmu alam mistik telah cuba sedaya upaya untuk membantu meredakan keadaan tersebut sementara menunggu siang menjelma. Lebih menarik lagi, keadaan jenazah nenek Acha ni dilihat mengalami perubahan di mana keadaan fizikal jenazah ni berubah, terutama sekali pada bahagian kuku tangan dan kuku kaki ni seolah-olah memanjang. Bagi penduduk yang arif tentang hal tersebut, pelbagai cara dilakukan, antaranya jenazah diikat dengan benang merah iaitu pada bahagian kaki, manakala di atas badan jenazah pula diletakkan duri daripada rumbia. Benda-benda ini dilakukan bagi tujuan agar roh mendiang tidak menjadi koklir. Itu adalah kepercayaan lama bagi orang Iban. Selebihnya hanya Tuhan saja yang menentukan. Sebaik saja fajar mula menampakkan wajahnya, jenazah mendiang nenek Acha dikebumikan di tanah perkuburan yang berada di kawasan kampung tersebutlah. Selepas 3 hari nenek Acha dikebumikan, para penduduk kampung mulakan kerja harian mereka lah. Ada yang bercucuk tanam sayur, ada yang menoreh getah, ada yang turun ke sungai untuk mencari rezeki lah. Bagi keluarga Datuk Bogat pula, beliau lebih gemar untuk menoreh getah. Yang menarik berkaitan dengan menoreh getah ni, di mana tanah milik Datuk Bogat ni hanya bersebelahan dengan tanah mendiang nenek Acha. Tanah tersebut hasil daripada pembahagian antara datuk beliau dan juga suami nenek Acha yang merupakan adik sulung kepada Datuk Bogat.
Jadi bila nak menoreh getah ni, atuk bogak ni dia persiapkan dirilah untuk menoreh dan untuk tidur di satu pondok yang berada di tanah kebun tersebut lah. Jadi seperti biasa, Datuk Bogak ni dia siapkan pisau toreh, dia siapkan bekalan makanan, siapkan lampu semua. Pada malam pertama bermalam di kebun tersebut, cuaca pada ketika itu sangatlah elok. Tak ada hujan, tak ada ribut. Datuk Bogak biasanya mula menoreh getah pada waktu sebelum subuh, iaitu kira-kira pukul 4 pagi. Biasalah nak menoreh getah ni dia kena awal pagi lah, kadang-kadang pukul 3 pagi, pukul 4 pagi pun dah ada dah orang start untuk menoreh getah. Ketika sedang leka menoreh getah ni daripada satu pokok ke pokok yang lain, tiba-tiba Datuk Bogak ni dia dengar bunyi seakan-akan ada orang batuk lah. Semakin lama bunyi ni makin lama makin sayup lah, bunyinya makin lama makin jauh. Pada ketika itu, menurut Datuk Bogak, beliau berasa kurang selesa lah bila dengar bunyi macam tu. Dia dah fikir macam-macam dah. Mungkin orang lama kan dia ada pengalaman. Dan tiba-tiba bulu tengkuk meremang, tak semena-mena pula kedengaran bunyi burung ketupung. Burung ketupung ni habis Google, dia sejenis burung yang color dia kekuning-kuningan campur-campur hijau macam tu lah. Menurut masyarakat Iban, bila bunyi burung ketupung ni tambah-tambah, kalau burung ni dia melintas dari sebelah kanan, maknanya ada benda halus yang berada di sekitar kawasan tersebut. Nak tak nak masa ni, Datuk Bogak ni dia terpaksa menghentikan kerja menoreh getah ni dan dia kemaskan peralatan dia kembali ke pondok kebun. Dia kata dia tak nak teruskan kerja sebab dia rasa tak sedap hati dah. Dia nak masuk dalam pondok kebunnya, nak berehat dekat situlah. Sebaik sampai di pondok kebun, Datuk Bogak ni hanya berdiam diri lah. Dia duduk diam je daripada dalam pondok ni sambil dia pasang telinga. Dia amati bunyi-bunyian aneh berada di sekitar kawasan tanah tersebut. Datuk Bogak kata malam tu dia rasa malam yang paling panjang bagi dia lah. Biasalah kita kan, kalau kita berada dalam situasi takut, berada dalam situasi tak selesa ni, kita rasa masa ni lambat berjalan. Datuk Bogak ni dalam pondok kebun ni dia perhatikan bunyi lah. Dia pasang telinga dia dan dia dengar ada bunyi seakan-akan bunyi menangis dan sekejap-sekejap bunyi seperti ketawa. Macam sekejap menangis, sekejap ketawa, sekejap menangis. Bila dengar suara macam ni, Datuk Bogak ni dia rasa tak senang duduk. Dia nak keluar, nak lari daripada kawasan tersebut pun cuaca masih lagi gelap. Jadi lebih baik dia tunggu waktu siang baru dia keluar daripada pondok kebun ni lah. Sebaik sahaja hari siang, Datuk Bogak mula meninggalkan tanah kebunnya untuk kembali ke rumah panjang. Sampai di rumah panjang, Datuk Bogak terus menceritakan pengalaman seram yang dialami oleh beliau kepada penghuni-penghuni rumah panjang yang lain. Pada waktu tersebut terdapat juga ramai akimanang. Akimanang ni bahasa Iban yang bermakna tok bomoh ataupun dukun. Dan salah seorang akimanang ni dia tilik apa yang berlaku pada Datuk Bogak ni. Rupanya gangguan tersebut semalam ni adalah daripada seekor hantu koklir. Jadi sejak peristiwa tersebut, beberapa penoreh yang ada di sekitar kawasan tersebut mengalami gangguan yang samalah, sehingga ramai penoreh getah ni dah tak nak pergi menoreh lagi lah. Seram, takut punya pasal. Macam-macam ikhtiar dah mereka buat, tapi masih lagi tak menjadilah. Sehinggalah ada seorang penduduk daripada kampung sebelah ataupun penduduk daripada kampung lain memberi cadangan agar benda tersebut ditembak dengan senapan patah. Kenapa lelaki ni kata patut tembak dengan senapan patah? Sebab menurut lelaki tersebut yang bernama Liam, Liam lah bagi idea ni, dia kata situasi sebegitu pernah terjadi di kampung halaman beliau lah. Hanya cara menembak saja yang boleh
membunuh makhluk tersebut. Jadi bila Liam bagi pendapat macam ni, bagi nasihat macam ni, tak ramai orang yang berani untuk menyahut cabaran ni. Tapi ada seorang lelaki ni, dia berani, dia angkat tangan, dia kata dia nak sahut cabaran ni. Nama dia Ugam. Tapi Ugam ni masalahnya dia tidak memiliki senapan patah. Macam mana nak tembak kalau tak memiliki senapan patah? Nak tak nak, beliau meminta pertolongan Atuk Bogat untuk turut serta dalam memburu hantu Kok Lir ni lah. Datuk Bogat walaupun dalam keadaan terpaksa ni, dia menuruti kehendak Ugam ni. Dia kata tak apalah, dia nak sahut cabaran juga, dia nak ikut Ugam pergi buru ataupun pergi tembak hantu Kok Lir ni lah. Lebih kurang 3 minggu selepas bermulanya peristiwa gangguan tersebut, Atuk dan juga Ugam ni telah mempersiapkan diri untuk menanti kehadiran hantu Kok Lir tersebut. Selain daripada selaras napang, Atuk dan Ugam ni dia kumpulkan kayu api untuk dijadikan unggun api bila malam menjelma nantilah. Lokasi unggun api ni tak berapa jauh daripada pondok kebun tersebut. Memang tak jauh, dekat saja. Jadi mereka ni hidupkan api sebelum maghrib. Bila dah hidupkan api ni, masing-masing mereka berdua ni masuk bersembunyi dalam pondok tersebut. Bila masuk waktu malam, dua-dua lelaki ni dia hanya mengintai di celah-celah dinding lah. Nak intai, nak tengok datang ke tak datang hantu Kok Lir ni. Sasaran mereka tertumpu ke unggun api. Masing-masing duk perhati kawasan unggun api ni lah. Malam semakin menjelma, tak dapat dipastikan pukul berapa pada ketika itu. Maklumlah, kedua-dua daripada mereka ni tak ada jam tangan. Tengah-tengah mereka ni duduk intai di balik lubang-lubang dekat pondok ni, tiba-tiba kedengaran dengan nyaring bunyi mengekok, kok, bunyi macam tu. Semakin lama bunyi ni semakin sayup. Orang kata kan, kalau hantu ni, kalau bunyi kuat, makna dia jauh dengan kita. Tapi kalau bunyi sayup-sayup, bunyi jauh ni, maknanya hantu tu hampir dengan kita. Tiba-tiba masa ni kelihatan satu sosok tubuh wanita dengan wajah yang cukup mengerikan, di mana rambutnya panjang kusuk masai dan ada taring serta kuku yang panjang. Makhluk ni cuba nak meleraikan unggun api. Nampak daripada dalam pondok ni, makhluk ni dia seperti marah bila tengok unggun api ni. Pada ketika itu, menurut Datuk Bogat, hantu Kok Lir tersebut menyerupai mendiang ipar dia yang meninggal dunia beberapa minggu lepas. Makna dia, hantu ni sebiji, rupanya macam Nenek Aca, tapi mukanya sangat buruk. Hantu Kok Lir ni dia pakai pakaian yang sama seperti pakaian baju kebaya biru yang dipakai oleh mendiang Nenek Aca lah. Pada waktu itu juga, hantu Kok Lir ni cuba untuk meleraikan dan memadamkan unggun api di hadapan pondok kebun tersebut. Masing-masing macam ni terkejut bila tengok benda tu ataupun hantu Kok Lir ni benar-benar berada di hadapan mereka lah. Jadi masa ni lah si Ugam ni dia siap sedia untuk menembak hantu tersebut. Yang nak menembak ni adalah Ugam. Dia terus lepaskan satu das tembakan, dan tembakan Ugam ni mengenai hantu Kok Lir tersebut lah. Tepat kena, dan tiba-tiba hantu ni hilang, tak tahu ke mana. Bila kena tembakan ni hilang, cuma bunyi kok Lir. Hantu tersebut ni kena tembak pun bunyi lagi, tapi tak tahu ke mana sebab dah hilang, dah gaib dah bila terkena peluru. Malam itu juga Atuk dan juga Ugam tidak dapat lelakkan mata lah sampailah ke siang hari. Keesokannya bila hari siang, matahari dah tinggi ni, barulah Atuk dan juga Ugam keluar daripada pondok kebun ni lah. Mereka berdua ni keluar dan terus menghala ke unggun api lah. Bila dia menghala ke unggun api ni, dia tengok ada titisan-titisan darah di kawasan unggun api ni
Dan mereka berdua ni bila tengok darah, ada darah ni, mereka berdua menjejaki ke mana arah tuju titisan darah tersebut. Akhirnya darah tersebut menuju ke tanah milik adik sulung atuk, yang mana ketika itu juga kelihatan ada seekor kijang yang mati tidak jauh daripada pondok milik mendiang Nenek Acha. Makna dia di kawasan tersebut ada satu pondok milik mendiang Nenek Acha ni, dan di hadapan pondok Nenek Acha ni ada seekor kijang yang telah mati. Sebaik sahaja mereka berdua ni tengok bangkai kijang, jadi masing-masing mereka berdua ni belek-beleklah kijang ni. Kenapa kijang ni mati? Bila mereka tengok, rupanya kijang ni mati akibat tembakan peluru. Ada beberapa bahagian badan kijang ni berlubang terkena peluru. Jadi bila tengok kijang ni mati sebab ditembak, tahulah mereka berdua bahawa semalamnya hantu Kok Lir ni dia menjelma sebagai seekor kijang, ataupun kijang betul, tapi mungkin hantu ni dia mendampingi kijang ni dan dia datang ke kawasan pondok kebun untuk dia nak leraikan unggun api lah. Sebab mungkin hantu Kok Lir ni dia marah kalau ada orang bakar api ataupun orang bakar kayu dekat kawasan hutan lah. Masa ni ugam dia terus penggal kepala kijang ni dan dia pisahkan bangkai kijang dengan kepala kijang lah. Tubuh kijang ni dia buang ke dalam sungai Batang Igan, manakala kepala kijang ni mereka bakar sehingga tinggal abu-abu ni juga mereka kaut, mereka buang ke dalam sungai Batang Igan. Sejak dari peristiwa itu, gangguan hantu Kok Lir ni dah tak ada lagi. Keadaan kembali seperti biasa. Tanah yang terjadinya peristiwa tersebut, peristiwa hantu Kok Lir tadi, telah dijadikan tanah perkuburan untuk kanak-kanak. Makna dia tanah ni telah diwakafkan sebagai tanah kubur bagi budak-budak kecil lah. Dan pada waktu sekarang tanah kubur ni dah jadi hutan lah. Makna dia seberang sungai ni adalah tanah kubur tersebut dan dapat dilihat daripada jauh. Kata Bogat, cerita ini diceritakan oleh mendiang datuk beliau, dan nama mendiang Datuk Bogat ni adalah Buan. Jadi setakat itulah cerita daripada Bogat. Banyak lagi cerita daripada Bogat, Abang akan sampaikan sedikit masa lagi lah. Sekian, terima kasih.